Hai korang, hari ni saya nak kongsikan satu lagi resepi kek, iaitu kek butter. Kek butter ni sangat premium rasanya, lembut dan gebu. Menggunakan pure butter akan membuatkan kek lebih sedap dan lebih berlemak. Boleh dihidangkan semasa masih panas bersama dengan secawan kopi. Untuk mendapatkan potongan kek yang cantik, kita gunakan pisau yang betul-betul tajam. Okey, jom kita buat. Mula-mula kita akan sukat tepung dahulu. Sukat sebanyak 3 cawan tepung gandum. Masukkan tepung ke dalam bekas pengayak. Bersama dengan tepung, kita masukkan juga 2 sudu kecil baking powder dan juga secubit garam. Ayak ke semua bahan dan ketepikan dahulu. ...250 gram butter, 1/3/4 cawan gula halus. Kisar kedua-dua bahan tersebut sehingga kembang dan bertukar kepada warna putih. Bila sudah kembang dan bertukar warna, masukkan 5 biji kuning telur. Kisar sehingga sebati. Menggunakan spatula, rapikan bahagian tepi dinding mangkuk supaya semua bahan dikisar rata. Masukkan 1 sudu kecil vanila. Kacau rata lagi. Bila sudah cukup sebati, kita akan masukkan tepung gandum. Masukkan tepung gandum secara bertahap, sedikit demi sedikit. Diselang-selikan dengan buttermilk. Masukkan tepung, masukkan buttermilk. Pisah sehingga rata, lakukan sehingga habis. Cara untuk bancuh buttermilk saya sediakan pada hujung video. Jangan lupa untuk tonton. Ketepikan dahulu adunan kek kita ni. Seterusnya kita akan pukul putih telur. Pukul putih telur sehingga kembang dan bertukar menjadi buih yang gebu. Bila sudah bertukar menjadi gebu, seterusnya kita akan masukkan putih telur ke dalam adunan kek tadi. Masuk adunan putih telur ke dalam adunan kek. Kauk balikkan dengan perlahan. Lakukan sehingga semuanya bercampur rata. Bila semua sudah bercampur rata, tuangkan adunan kek ke dalam loyang yang telah kita lapik menggunakan baking paper. Loyang yang saya gunakan bersaiz 9x9 inci. Boleh gunakan loyang bersaiz 8 inci. Yang berbeza hanyalah ketebalan kek. Rentakkan adunan kek beberapa kali. Bakar kek pada suhu 180 darjah selama 60 minit ataupun sehingga masak. Bergantung kepada ketuhan masing-masing. Apabila kek sudah masak,
Semasa masih panas, kita keluarkan kek daripada loyang. Boleh terus dihidangkan ataupun kita sejukkan dalam peti sejuk terlebih dahulu sebelum kita potong. Kek kita sudah pun siap. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat. Untuk buat buttermilk, kita gunakan 1 cawan susu full cream, 2 sudu besar cuka makan ataupun boleh gunakan air perahan lemon sebanyak 1 biji. Campurkan kedua-dua bahan dan gaul rata. Selepas 10 minit, akan terhasillah buttermilk. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.